Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita bertemu sekali lagi. Alhamdulillah. Ya, hari ini saya nak menceritakan satu kisah yang berlaku pagi ini. So it's a real story on dakwah, ya. Bagaimana dakwah itu berkembang, bagaimana message dakwah berkembang. Okey, pagi ni saya jumpa dengan seorang sahabat kita ni, seorang Chinese. Bukan kebetulan lah, semua ni aturan Allah kan. So bila saya jumpa dia dekat cashier lah, ataupun dekat petrol station. Dan dia tengah beli something, isi minyak ke apa saya pun tak tahulah, tapi dia tengah beli something. So saya pun tengah beli coffee lah masa tu. Pagi-pagi saya minum coffee, ya. So saya dah beli coffee. Dan lepas tu saya nak pergi bayar. Dan dia tengah bercakap dengan kat kaunter tu lah. Kaunter tu sahabat kita ialah orang Islam, budak muda jugalah. So dia tengah cerita dengan dia pasal apa tu, pasal saya terdengar. Then dia tengah bercerita, dia cakap orang Islam boleh makan babi. So saya pun macam terkejut jugalah, sahabat Cina kita cakap macam tu kan. Terkejut saya. So and then saya lihat, saya bagi dia lah cakap apa dia nak cakap semua. Dan saya cakap, saya nyampuk masuk lah. Saya terus cakap, uncle, memang haram lah. Memang orang Islam tak boleh makan babi. Tak boleh makan babi lah. Memang mereka tak boleh makan babi. Memang haram. Dia nak cerita. Memang boleh. Memang boleh makan, dia cakap. Macam bacon. Dia bagi contoh lah. Bacon semua memang orang Islam boleh makan, dia cakap. Saya cakap memang tak boleh. Haram, dosa. Dan dia tanya saya balik, kenapa you cakap macam ni? Sebab kan bila saya keluar ni, tak adalah saya pakai apa tu, tak adalah saya pakai, selalu dalam dengan jeans dan t-shirt lah macam hari ni. Ya, pagi ni saya jumpa dia macam ni lah. So mungkin dia ingat saya ni bukan Islam lah macam tu. So saya bagi tahu dengan dia, I'm a Muslim, uncle. And saya cakap lah, I'm Roger, I'm a Muslim, macam tu. Dia pun macam terkejut lah, macam tu kan. I'm Roger, I'm a Muslim, macam tu lah. So at the same time, saya cuba nak terangkan kepada dia, ya. Then lepas saya tengah borak-borak, dia cakap memang boleh makan. So then dia cerita apa tahu, kalau tak ada apa-apa kat dunia ni, tak ada apa-apa, so kalau nampak babi tu mestilah boleh makan. So saya cakap dengan dia, dia terangkan lah dia punya pemikiran macam tu lah. Dan saya terangkan kepada dia, uncle, betul you cakap. Masa tu memang boleh makan sebab darurat. Dalam Islam kata darurat. Maksudnya kita dah kelaparan dah berminggu ke, seminggu ke, 5 hari ke, anak kita tak makan ke dan sebagainya, memang tak ada apa-apa makan. Then tengok satu babi tu kita boleh makan. And of course kita tak boleh nak mencip apa. Dan lepas tu tak adalah, kalau kita jumpa ataupun selepas tu memanglah kita tak makan dah kalau ada makanan lain kan. Dan tapi hari ni kalau kita keluar dari petrol station ni, uncle, kat sini ada ada kat sini ada KFC, kat sini ada kedai jual macam-macam lah, ada kedai makanan berlambak kat Malaysia ni. Kita keluar kat petrol station ni berlambak. So maksudnya tak darurat lah. So tak boleh bagi tahu yang orang Islam boleh makan babi. Memang kita tak boleh makan, dosa. Dan juga Allah larang kita untuk makan. Dan kita tak boleh makan lah, dia dosa and tak boleh makan. So dan dia pun haram lah, tak boleh makan lah. Ya, dan dia pun senyap sekejap dan kita borak lah. Sambil tu dia tengah keluar, saya pun bayar dan saya pun keluar dan kita borak lah kat luar. Sambil kita borak, dia cerita lah dia ni seorang Buddhis. Tapi dia semualah, dia Chinese and dia of course Buddhist, Taoism semualah. So dia cakap saya makan semua pun makan, daging makan, semua makan lah, saya makan tak ada masalah. So dia punya cerita dia sebenarnya, dia punya cerita dia bagaimana kalau kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita macam tu. Ya, so alhamdulillah lepas saya borak dengan dia kat luar,
petrol station tu, Alhamdulillah dia pun dah tahulah saya ni seorang Islam. Dan sambil kita cerita, dan saya cakap kepada dia, dan dia tanya saya satu soalan yang mungkin saya pun segan lah nak jawab. Dia cakap, kalau you cakap babi tu haram, dosa, bagaimana dengan rasuah? Oh, itu dah macam ting, kepala saya macam ting, tak tahu nak jam sekejap tau. Ya, sebab tu kita sebagai umat Islam ni, kita kena bukan saja kita beribadah, tetapi perlakuan kita, kelak ataupun akhlak kita ni kena kita betul. That's why Islam is the way of life. Ya, bila kita beribadah, kita membawa ibadah ini dalam kehidupan kita seharian. Ya, so ini yang persoalan kebanyakan non-Muslim ada. Kalau you dah ambil rasuah, maksudnya itu sudah dosa, itu sudah haram. So makanlah babi. Ini pernah ada orang tanya saya. Ya, kalau ada orang makan ambil rasuah, dan of course it's already dosa. You say it's haram, right? Then why they don't want to eat pork? Macam tu lah dia punya tu. Sebab apa mereka lihat benda-benda ni kalau haram tu semua haram. Macam tu lah. Kalau you dah makan, you dah buat sesuatu dosa atau benda yang you ambil benda yang haram, yang tak tak ni dalam Islam, tak diterima dalam Islam. So maksudnya you bolehlah makan babi, you bolehlah minum dan sebagainya. Sebab mereka tak melihat kita ibadah kita. Mereka tidak melihat apa yang kita buat dalam ibadah kita di masjid, di surau dan sebagainya. Sebab tu kita bila kita berjumpa dengan sahabat-sahabat non-Muslim kita, we have to portray the image as a Muslim. Kita kena tunjukkan mereka akhlak kita, ya, daripada ibadah kita. Of course ibadah kita will bring it to our akhlak, and bukan semata-mata just ibadah, ya. And we have to practice it. Bila kita practice daripada ibadah kita, and then we use it as Islam is the way of our life, then mereka boleh nampak, Masya Allah, indahnya Islam. And that's how kita spread Islam. Ya, di mana mereka melihat kita. Cuba bayangkan kita pun buat benda-benda yang tak berapa betul. So how could they see Islam? And ini yang kita kena faham. Ya, and this is message sebagai also dakwah kepada non-Muslim. And dia betul, apa yang dia bagi tahu ni suddenly just triggered me tau. Ya, kalau dia cakap benda tu haram, betul, ini tak ada darurat pun. Dia tanya soalan macam tu lah, agak-agak macam tu lah. Kalau tak ada darurat, kalau darurat maksudnya boleh ambil rasuah ke? Macam tu lah, agak-agak dia punya tu. So saya nak bagi tahu, of course there is a way. Ya, when kita menjawab persoalan ni, ada cara dia. Kita kena belajar lah macam mana kita jumpa dengan orang macam ni. Ya, saya tengok yang berada dekat kaunter tu, budak muda juga, dia pun jam lah bila cakap orang Islam boleh makan babi. Sometimes kita pun kena faham. Ya, of course dalam isu-isu yang lain yang really sensitive tu, memang kita ada perkara yang kita boleh terima, ada perkara we have to tell them. Kadang-kadang mereka pun tidak faham. At the same time, saya bagi tahu dengan dia sebelum kita berpisah macam, we just left the place to go to our car. So saya bagi tahu dengan dia, do not see a human and follow them. You should follow. You should look at the Quran, the word of God, the word that has been written. You should read it at the same time. You should see. You should see the prophets. Like the of course dia faham lah pasal prophets and so on. Yeah, and perjalanan kehidupan mereka. And this is how you should look at it. You tak boleh cakap, okay, seorang tu buat macam ni, maksudnya semua Muslim macam tu. And hari ni, Alhamdulillah, saya harap dia menjadi satu perkara yang akan message kepada sahabat kita. Uncle ni dah tua lah, I think 60 plus 70 lah, almost 70. Mungkin message ni dia boleh membawa balik. Ini yang pentingnya. Ya, dia membawa balik kepada keluarga dia. Satu hari dia tengah minum kopi, tengah cerita-cerita, then suddenly pop come out. Then dia cerita balik, I met this brother. Dia cerita macam ni kan. So inilah message yang kita nak sampaikan.
So end of the day, ya, kita kena juga mempunyai perwatakan sebagai seorang Islam. We have to mirror ataupun we have to carry the image as a Muslim. Ya, bukan saja dalam ibadah kita, ya, tetapi dengan perlakuan kita atau our akhlak kita, di dunia sehingga ke akhirat. Ya, insya-Allah, lawalam cuma nak kongsikan sedikit message ini, and supaya dia menjadi iktibar kepada kita, supaya kita pun bila jumpa dengan non muslim, kita boleh tahu macam mana kita nak react kepada mereka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.